Ui, dah nak ada Petronas kat sini. Nice. Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Sepak World Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini masih lagi bersama dengan saya punya SRK 450 WR, iaitu si Syarul ni. So seperti korang baca dalam tajuk, hari ni saya just nak bercerita sikit tentang si Syarul ni setelah 5 bulan penggunaan dia. Okay, seperti korang sudah maklum, saya beli motor ni pada bulan Januari, awal tahun itu lagi. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai. Dah 6 bulan lah. 6 bulan 7 bulan macam ni lah saya pakai motor ni. Tapi walaupun dah 6 bulan saya pakai motor ni, kalau korang tengok mileage saya ni baru 2000 lah, 109 baru. Sebab motor ni saya jarang bawa. Saya hanya bawa dia bila weekend satu, lepas tu bila ada event ke apa baru saya bawa. Macam sekarang ni pun saya on the way nak pergi event. Ada juga orang bertanya dengan saya, Bang Sepo, kalau motor ni kita bawa buat daily boleh ke? Korang tahu tak, motor apa aja korang nak bawa daily boleh, janji korang kental lah. Macam motor ni kan, position dia kan sport, jadi memanglah dia menunduk. Kalau orang kental, layan je. Kalau bagi saya peribadi, super sport ni korang sesuai lah kan. Nak sesuai naked ke, sedap bawa daily. Yang ni dia agak letih, posisi dia menunduk. Tapi motor-motor macam ni smart lah. Super sport mesti smart punya kan. Gelap cuaca gelap. Saya nak on the way ke Kuala Selangor ni untuk satu event Majlis Pelancaran Kereta Baru. Saya nak ke sana tu, saya cerita sikit lah, sebab sikit tentang motor ni, SRK 450 ni. Apa yang saya alami lah dengan motor ni. Walaupun mileage dia taklah tinggi sangat, kalau nak compare benda yang saya suka pasal motor ni dan benda yang saya rasa macam kurang, kebanyakannya boleh katakan 90% saya suka lah pasal motor ni. 10% tu adalah sikit-sikit benda yang kurang. So itu normal lah, untuk sebuah motosikal mesti korang ada yang suka, pasti ada yang tak suka kan. Tak adanya nak 100% perfect kan. Tapi melainkan kalau orang tu tak cerewet, dia okey lah. Macam saya ni cerewet sikit. Di antara yang paling saya suka sekali adalah of course dia punya engine. Engine dia sangat-sangat lembut, 4 silinder, 77 HP dan juga 39 Nm of torque. Memang mantap lah engine dia. Lembut memang lembut. Engine dia pun bila disassemble, ada satu video disassemble kan, kebanyakan part dia memang part daripada Jepun lah. And boleh katakan sama dengan ZX4RR. Dia punya part-part dia lah. Engine dia memang sedap lah, betul-betul sedap. Power dia pun ok lah. Kalau korang tengok video-video yang lepas, top speed dia dapat dalam 22, 23 macam tu lah motor ni. Yang 400cc speeding dia lebih kurang macam tu lah. Dari segi engine memang no doubt. Ok, dari segi quality build dia, saya rasa quality build dia memang berdaya saing lah dengan motosikal yang sedia ada ni. Dari segi dia punya quality, cover set dia tak adalah cokia, tak adalah nipis. Tengok inner dia semua tebal tau. Ni boleh katakan, sebab tu motor ni boleh jual worldwide lah. Maksudnya antarabangsa pun ada pakai motor-motor macam ni. Kalau ada orang pun memang nak quality lagi bagus, bukan dia orang, kita pun nak quality lagi bagus kan. Lagi satu saya suka TFT meter yang besar ni lah. TFT meter 7 inci ni. Tengok dia punya power dia just nice guys. Power dia sedap lah, cun-cun. So far selama 5 bulan saya pakai motor ni, saya tak mengalami sebarang masalah langsung, satu pun tak ada, alhamdulillah. Dia memberi kerjasama yang baik dengan saya lah. Saya tak pastilah korang kan, korang mungkin ada experience yang buruk apa semua kan. Tapi saya alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lah dengan motor ni. Nice. Sekejap guys kita layan dulu guys
kereta ni kacau lah. Aku baru nak layan. Sini okey lah. Okay. Okay guys, kita ke tempat office saya untuk review motor. Kat sini lah selalu kalau saya buat review motor kan. Kat sini aman, tenang. Kalau bagi pagi-pagi kan. So ni dia guys, saya punya SRK 450 dapaan lah. Setelah 6 bulan saya pakai. Dia jarang guna, tapi sekali guna memang orang kata fully utilized lah. Memang saya lock red line je. Benda sedap kan. Masuk highway memang lock. So alhamdulillah setelah 6 bulan saya pakai motor ni, memang tak ada sebarang masalah lah terjadi dekat saya. Saya tak pasti untuk pengguna-pengguna lain, mungkin kalau diorang ada masalah, bukan rezeki lah. Tapi selama saya pakai motor-motor skala China ni, alhamdulillah memang tak ada masalah. Saya motor-motor China yang saya beli, motor apa tahu? Okey, pertama saya beli S1M VF3i. China juga tu, Taiwan lah. Tapi S1M kita tahu memang tahan lasak. Lepas tu saya beli lagi S1M untuk rumah saya, iaitu S1M Tuscany 150. Itu pun sampai sekarang tak ada masalah. Motor China lain, CF Motor 800 MT, itu memang motor sedap gila. Memang tak sikit pun tak ada masalah, kecuali sekali lah, di mana dia punya exhaust dia, bawah dia tu pecah. Ada orang kata bab quality, mungkin quality pecah kat bawah kan. Tu je lah, lepas tu lain tak ada. So 3 motor China saya dah pakai, alhamdulillah tak ada sebarang masalah yang besar. Ini adalah motor China saya yang keempat saya beli, dan alhamdulillah memang saya tak ada sebarang juga masalah selama 6 bulan saya pakai ni. Motor ni bagi saya antara motor yang addicted lah. Kalau tak bawa tu dia rasa macam macam nak bawa je macam tu kan, macam nak bawa je. Sebab ni antara motor 4 dapur pertama yang saya guna brand daripada Tanah Besar tu lah. Alhamdulillah memang tak ada sebarang masalah, cun-cun. Cuma ada beberapa hal yang saya nak sharing sikit, yang saya rasa tak berkenan dengan motor ni. Dan antaranya adalah TPMS dia. TPMS dia saya rasa macam sewil. Saya tak suka sebab saya bila saya dah pump kan, saya dah pump keras macam mana pun dia tetap keluar lah dia punya TPM. Nampak tu, dia tire pressure, saya tak pastilah yang ni, mungkin dia punya sensor tu problem, I'm not sure. Tapi dia blinking lah, benda tu bagi saya annoying. Kalau dia tak keluar benda tu tak apa, maksudnya kita boleh turn off dia, boleh, tak ada masalah. Ni bila dia blinking tu, jadi saya tak suka benda tu. Okay, itu antara benda yang saya paling tak suka. Yang kedua yang saya tak suka dia adalah sebab motor ni super sport tau. Motor ni super sport. Bila super sport, bagilah quick shifter kan. Bila kau tak bagi quick shifter, jadi tak best tau. Untuk SRK 450 Dabaran ni, dia ada aftermarket, ada beberapa brand lah. Di antaranya yang saya check dekat Taobao adalah HRT kalau tak silap saya. Benda tu pun saya dah add to cart. Nanti kalau ada modal nanti saya nak belilah. Kalau nak pasang dekat area sini tak silap saya bawah 1000 lah. AQS pun ada juga. Itu tak silap saya 1000 juga tu. Kalau nak yang plug and play tu, boleh pakai yang model daripada China lah, yang memang diorang dah ready untuk motor ni. Di antaranya brand tu adalah HRT yang saya tengok lah. Ada brand lain. Apa lagi yang saya rasa macam agak kurang lah, dia punya fork depan dia ada macam rasa macam ada feeling tak macam tu, feeling je, tapi tak ada apa pun macam tu. Saya tak pasti korang ada ke tak feeling tu. And motor ni fuel consumption dia saya rasa pun okey tau. Dia tak terlalu boros lah kalau nak compare dengan dia punya predecessors tu yang pernah saya bawa sebelum ni. Ini jimat sikit. Motor pun handsome kan. Alhamdulillah selama 6 bulan memang tak ada barang masalah. Rezeki saya lah, rezeki. Semoga dia tetap okey. Semogalah dia tetap okey lah kan. Kalau pengguna-pengguna SRK 450 dan 50RD, kalau korang ada masalah, cuba korang komen kat bawah. Dan saya pun nak tahu juga kan apa masalah dia. Okey, dari segi coolant saya pernah buat satu video coolant. Setelah saya top up coolant tu, dah okey dah. Dah tak ada nak kurang-kurang coolant dah. Okey. Coolant saya tu nampak? Dia lebih daripada paras bawah ni lah. Ni semenjak daripada video saya buat tu video tu tak silap saya dalam 6 bulan lepas dia tak turun langsung. Saya ada mention dalam video tu mungkin sebab panas. Actually bukan sebab panas. Actually sebab kadang-kadang motor ni bila dah dia dalam factory,
Bila dia tak running lagi, the circulation dia tak cukup-cukup sampai ke semua tempat. Jadi bila korang jadi pengguna, bila korang ride bawa, dia circulation dia bila dah start mula betul-betul masuk, dia kurang masuk. Dia kurang Tapi bila korang top up saja, dia already okay. Macam tu apa yang saya rasa lah. Sebab sekarang ni korang tengok memang coolant dia tak ada masalah. Tak pernah rasa overheat. Engine dia bila berhenti lampu merah tak terasa panas sangat. Saya pernah berhenti lama betul, tak pernah terasa panas sangat. And dia punya temperature tak pernah max sampai 5. Tak pernah. Paling tinggi 4. Paling tinggi 4, tapi dekat kaki pun tak rasa panas. Okey lah. Dalam video review saya ada bagi tahu lah, yang ni tak adjustable tapi sebenarnya dia adjustable. Yang ini kena putar kuat sikit, nampak? Dia boleh adjust. Itu hari saya putar, dia tak boleh. Rupa-rupanya dia boleh. So minta maaf lah. Wrong info. Motor stable masuk high speed. Bila dah masuk damper, lagi more stable lah. Okay. Alhamdulillah, okey. Saing-saing je QJ dengan apa CF ni, saing-saing ke? Lain pun macam tak percaya. Ada lagi. Ada lagi. Sekali lah. Bunyi macam tu memang sudah exhaust tu. Dia tukar exhaust je dapat dah bunyi tu. Macam tu. Exhaust lagi dia. Ya, betul. Ada exhaust lain bunyi lain tak? Mungkin lain lah. Dari segi gema dia. Ya, kita tak ada bunyi sangat. Okey lah. Just nice lah. Dia dalam video ni saya bunyi dia. Boleh lah. Yang ni weekend je. Boleh lah buat birthday. Tu. NMAX. Uish. Buat yang tu. Perempuan. Tu lah tu. Tak tahu sekarang motor tu milik siapa lah. Balik lah. Jom. Alright. Jom. Alright. Oh, dekat dia. Tu lah tu. Ni langsung straight. Oh, lantak Tasik Puteri ke? Mungkin masuk Tasik Puteri boleh lah. Tasik Puteri. Okay, jom. Benda ni payah ni nak bawa ni. Macam mana ni? Kena ikat ni guys. Tak kat meter boleh tak? Tutup meter. Boleh ya tu. Lagi mana? Balik. Tu lah tu. Bontot dia bisul dia berdiri je. Bontot dia bisul Jadi itulah dia saja guys untuk video kali ini.
berkenaan dengan motor saya punya motor SRK 450R ni. So far worth it lah untuk korang beli. Seriously memang worth it gila. So tak pastilah kalau dah keluar V2 nanti mungkin lebih nice ke dia punya design kan, dia punya warna, atau ada apa upgrade terbaru ke apa yang DJ Motor akan apa buat ke apa kan, kita not sure.